Tahukah anda, sebelum wujudnya KL Sentral, stesen kereta api Kuala Lumpur di Jalan Sultan Hishamuddin merupakan hub pengangkutan utama ibu kota. Dibina sepenuhnya pada tahun 1917 bagi menggantikan stesen lama, ia direka oleh arkitek British Arthur Benison Hubbard. Apa yang menarik, stesen ini menampilkan gaya seni bina Indo-Saranic yang menggabungkan elemen timur dan barat, lengkap dengan kubah catri dan gerbang melengkung yang ikonik. Stesen ini pernah menjadi pusat operasi kereta api Tanah Melayu sebelum peranannya diambil alih oleh KL Sentral pada tahun 2001. Walaupun kini lebih tenang, ia tetap berfungsi sebagai hentian penting untuk perkhidmatan KTM komuter dan ETS. Malah sebahagian ruangnya telah diwartakan sebagai muzium kereta api. Keindahan seni bina putih ini terus berdiri teguh sebagai saksi sejarah pembangunan Kuala Lumpur. Ini Sejarah 1 Minit. Like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik.